Bila the best timing nak beli emas? Ramai orang tanya soalan yang sama pada saya setiap hari. Jadi kalau tuan-puan tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Pesan guru saya, kalau tuan-puan ada duit, alihkan je lah dalam bentuk emas tanpa tengok harga emas, kerana bila tuan-puan monitor harga emas, ia akan mengganggu emosi sahaja. Lagipun kita bukan nak beli emas hari ni, nak jual besok, nak jual bulan depan. Tapi kita beli emas hari ni untuk jangka masa panjang sekitar 2 tahun dan ke atas. Tapi kalau tuan-puan tengok sejarah harga emas 5 tahun ke belakang, tuan-puan akan perasan harga emas turun naik tu perkara biasa. Tapi untuk jangka masa panjang, insya-Allah pasti akan naik. Hampir setiap hari orang yang monitor harga emas akan berlaku penyesalan. Mereka akan cakap, kenapalah aku tak beli bila harga emas jatuh, tapi bila harga emas tinggi tak beli juga. Jadi orang yang selalu monitor harga emas akhirnya tak beli emas pun sampai bila-bila. Tapi tuan-puan, kebanyakan penyimpan emas saya, mereka bersyukur dan berterima kasih kerana saya telah memperkenalkan simpanan emas kepada mereka. Mereka terus konsisten membeli emas tanpa tengok harga emas. Jadi bagi yang belum tahu lagi, dekat Publico tak perlu bajet banyak pun nak mulakan simpanan emas. Ada akaun GAP Gold Accumulation Program di mana tuan boleh menabung emas dengan serendah RM100. Yang paling best sekali, tiada komitmen. Menabunglah sampai genak grade yang tuan-puan nak, boleh keluarkan pelbagai bentuk dan juga saiz emas fizikal. Jadi kalau tuan-puan hari ni nak belajar simpan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.